Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sebelum kita memulakan sesi soal jawab bagi pertandingan pembaca bestari, ingin saya memperkenalkan calon pembaca bestari dari Sekolah SMK Clifford AAE 4070 iaitu Khairul Ikhwan bin Ashraf Ali berumur 15 tahun. Baik, kita akan mulakan sesi soal jawab sekarang. Adakah anda sudah bersedia? Waalaikumsalam dan selamat pagi. Ya, saya sudah bersedia. Baik, soalan cikgu yang pertama. Daripada semua buku yang anda pilih satu watak yang paling memberi kesan kepada hidup anda. Mengapakah watak tersebut relevan dengan cabaran remaja kini? Terima kasih cikgu. Daripada semua buku yang saya baca, saya telah memilih buku Mevrotoga, karya sastrawan negara Arinawati. Watak Mevrotoga begitu dekat dengan realiti remaja masa kini kerana beliau menjadi lambang keteguhan jiwa dalam mengharungi gelora kehidupan yang penuh ranjau. Di tengah-tengah tekanan akademik, persaingan tanpa batas dan pengaruh media sosial yang semakin mencekam, Mevrotoga hadir sebagai sosok yang membakar semangat serta menyuntik inspirasi agar remaja tidak mudah rebah di ujian. Kecekalan dan kebijaksanaan yang dimilikinya menjadikan watak ini begitu memukau dan sukar dilupakan. Baik, soalan cikgu yang kedua. Jika anda dilantik sebagai ikon pembaca bestari kemasaan, apakah satu strategi luar kotak yang akan anda laksanakan untuk menarik minat golongan non-readers? Jika saya dilantik sebagai ikon pembaca bestari kebangsaan, saya akan memperkenalkan program Book to Malaysia yang menggabungkan dunia pembacaan dengan ledakan media sosial secara kreatif dan segar. Remaja akan digerakkan untuk menghasilkan video pendek yang penuh gaya, ulasan buku yang kreatif serta pembaca cabaran yang viral di platform seperti TikTok dan Instagram. Strategi ini mampu merubah persepsi golongan non-readers, menjadikan buku bukan sekadar bahan bacaan, tapi satu gaya hidup yang trendy, mengujarkan dan dekat dengan denyut nadi generasi muda masa kini. Baik, soalan cikgu yang ketiga. Mengapakah penting bagi seorang pembaca bestari untuk membaca jurnal yang pelbagai? Contohnya fiksi, sains, sejarah, biografi dan bukannya tertumpu pada satu bidang sahaja. Penting bagi seorang pembaca bestari untuk meneroka pelbagai genre seperti naskah, membuka jendela ilmu dan memperluas cakrawala pemikiran. Genre fiction menyuburkan imajinasi dan kehalusan emosi, manakala sains, sejarah dan biografi pula memperkayakan pengetahuan serta menyingkap realiti kehidupan dari pelbagai dimensi. Pembacaan yang pelbagai mampu melahirkan individu yang lebih matang, kritis dan berpandangan jauh, bukan sekadar terperangkap dalam satu ruang pemikiran yang sempit. Baik, dalam dunia yang penuh dengan berita palsu ini, bagaimanakah amalan membaca membantu anda menapis maklumat sebelum berkongsi dengan orang lain? Amalan membaca hari ini membantu saya menapis maklumat dengan membina asas pengetahuan yang kukuh serta meningkatkan keupayaan berfikir secara kritis. Apabila saya terbiasa membaca pelbagai sumber yang sahih, saya lebih mudah mengenal pasti sama ada sesuatu berita itu logik, berasas atau sekadar rekaan. Selain itu, pembacaan juga melatih saya untuk tidak mudah percaya pada maklumat yang tular tanpa bukti. Sebaliknya, menyemak kesahihan sebelum berkongsi. Dengan ini, saya dapat mengelakkan penyebaran berita palsu dan menjadi pengguna maklumat yang lebih bertanggungjawab. Baik, soalan yang terakhir. Apakah kaitan antara amalan membaca hari ini dengan kualiti pemimpin negara pada masa hadapan? Cuba jelaskan. Amalan membaca hari ini menjadi asas kepada lahirnya pemimpin negara yang berwibawa pada masa hadapan. Pembacaan melahirkan insan yang berilmu luas, berfikiran kritis dan berwawasan, sekaligus mampu memahami isu semasa serta membuat keputusan dengan lebih matang dan rasional. Selain itu, budaya membaca turut menyemai nilai empati dan integriti
menjadikan seorang bukan sahaja bijak mentadbir, tetapi juga berwibawa rakyat. Baiklah, tahniah kerana dapat menjawab soalan dengan baik. Terima kasih, cikgu.